Terbang bebas burung kenari, menggigit sekuntum bunga dahlia. Berdiri di sini ingin berkongsi untuk hidangan pendengar setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak manis rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Ashikin Kaisara binti Zulkifli. Saya merupakan pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kabung dengan kod YEA 2202. Mekar sejabak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, al-alaq diturun menjadi bukti. Buku yang berjaya menarik perhatian untuk santapan minda saya ialah buku yang berjudul Pelukis Jalanan, terbitan Iman Publication pada tahun 2016. Di Semenanjung Malaysia, buku ini dijual dengan harga RM28, manakala RM30 di Sabah dan Sarawak. Buku yang mengandungi 11 subtopik dalam 224 halaman muka surat ini merupakan hasil karya seorang arkitek yang dikenali sebagai Temeh Abdullah. Secara umumnya, buku ini mengisahkan seorang mahasiswa yang menampung kos pengajiannya sendiri di London dengan menjadi seorang pelukis jalanan dan beberapa lagi kerja sambilan. Suka saya katakan, semua subtopik dalam buku ini ditulis dengan gaya penulisan yang santai dan mudah difahami, namun penuh dengan persoalan. Marilah dengarkan saya membicara buku ini. Tersebut kisah sebuah cerita seorang jejaka dari Malaysia, bercita-cita hendak berjaya, berkat usaha tercapai jua. Buku ini berkisar tentang kebangkitan Temeh Abdullah selepas melalui fasa kegagalan. Oleh sebab itulah saya sangat tertarik akan cerita ini. Temeh merupakan seorang anak muda yang penuh dengan sikap memberontak ingin meninggalkan dunia pendidikan. Temeh beranggapan bahawa arus pendidikan formal akan menjejaskan keinginannya untuk bebas. Dunia tak selamanya indah. Pada suatu hari, Temeh mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajiannya ke luar negara dalam bidang seni bina. Namun, Temeh tidak layak mendapat beasiswa kerana gagal memperoleh markah yang telah ditetapkan. Kegagalan telah membuka matanya bahawa minat haruslah seiring dengan pendidikan. Kisah Temeh inilah yang banyak memberi iktibar kepada saya supaya menjadi insan yang bersyukur dan bersabar dalam mengharungi onak kehidupan di dunia ini. Demi masa depan yang cerah, Temeh bangkit menempuh cabaran bertemankan lukisannya untuk terus maju. Dalam buku ini, tersemat kata-kata penulis bahawa sesungguhnya kebahagiaan bukanlah terbit dari harta berjuta, tetapi daripada penghargaan kepada sekecil-kecil kurniaan yang Allah beri kepada kita. Dalam keperitan akan terselit kebahagiaan sekali sekala. Sungguh mendalam kata-kata penulis tersebut sehingga saya mengalirkan air mata tanpa saya sedar ketika membaca buku ini. Dengan ini, saya mengajak pendengar yang mencari buku yang berkaitan tentang kebangkitan untuk membaca buku ini. Buku ini boleh didapati di kedai-kedai buku yang berhampiran atau anda boleh membelinya secara dalam talian melalui laman rasmi Iman Publication. Akhir kata, membaca itu amalan mulia. Janganlah kita membazir masa. Mencari ilmu di mana saja, jadi panduan tiada ruginya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.